Kalau macam I tak melihat perkahwinan ni keperluan atas tuntutan sosial. Tak boleh, kena kahwin. Astaghfirullahalazim. Tak diterima Nabi sebab tak membesarkan umat. I ambil macam bola masuk dalam mulut dia, yang meletup dalam mulut dia kan. Tak, pada pandangan I secara peribadi, kepada I melihat perkahwinan sekarang tidak mahal kat mata pasangan. Dia rasa macam kahwin je lah, kalau tak ada apa-apa, diorang sentiasa ada option untuk bercerai. Dia tidak mahal. The value of wedding tu tidak mahal. The value of marriage tu tidak mahal, tetapi the value of wedding itu mahal. Betul. Tak murah ya. Semua nak orang berebut nak kahwin, nak buat kat hall apa, grand kat ini sana tu, dalam dekat atas padang, dalam taman apa, ujung-ujung dia last for 2 years maximum. Tantah loan hari tu pun tak habis tak bayar.